Oh, hari ni ramai kongkong 1 Mei. Minggu lepas kosong ke? Minggu ni tengok parking pun penuh lah. Orang cuti. Lepas tu raya dah habis. Minggu lepas mungkin ramai yang pergi open house. Kali ni hari penuh kongkong Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ni 1 Mei, public holiday. Kita berada kat Kongkong. Aku nak bawa member aku diorang ni. Diorang ni tak pernah main siakap. Jadi kebetulan tarikh yang dia lock dia adalah tarikh aku free. Sebab besok nak bergerak ke Shah Alam untuk pergambaran. Okay, kita akan cari siakap menggunakan teknik pelampung dan juga teknik ketuk-ketuk, bergantung pada keadaan air. Tapi rasanya pelampung ni, sebab aku dah setting pelampung. Okey, moga ada strike untuk diorang. Kita akan usaha kita dapatkan siakap. Sebab hari hujan, tadi hujan lebat. Air hujan lebat kita risau air bertukar color. Bila air bertukar color, potensi kau tu nak makan agak kurang sikit. Tapi alhamdulillah setakat ni air masih lagi hijau. Dan kita harap ada strike untuk member kita. Kita jumpa sekejap lagi. Nak saya setting barang dulu. Moga ada siakap. Ni dia, kita punya player-player kita. Awal pagi dia datang. Okey, ni setup dia. Dan pelampung. Tunggu sekejap lagi. Kita turun. Wah, strike yang ungau Okey, baik-baik. Sekarang kita berada kat lokasi kita, lokasi biasa ini macam biasa, tinggal pelampung. Air gerak pasang. Ada makan 3-4 kali makan tapi dia rabut. Saya rempit tu. Kita akan tunggu lagi. InsyaAllah ada ni. Uish. Siakap tadi saya yang ambil. Siakap Aduh, kau buang ikan dah banyak kali yang kau buang ikan ni tau. Nampak cakap je? Nampak. Belum sampai ya? Tali belakang sangkut lah. Kenapa? Matinya kan celah kayu tu. Kalau kau tarik lepas tu. Dia kat belah depan. Oh, belah depan. Sekejap Siakap ni lompat ke atas. Lagi. Hei, ada dah nampak dah siakapnya. Gabut pula, sangkut apa gerba. Pokok ni apa tebang ke? Nampak geng siakap dia naik. Udang ni pun satu juga, agresif no. Relax je lah. Selam gitu je, duduk bawah je. Dah, tak nak selam sangat. Nampak ke dah nampak dah dimakan, naik badan dia separuh. Nyangkut pula. Dia ambil, dia terus turun tu. Tahu aku cakap kan, bila yang kecil-kecil ni dia makan masuk dalam. Dia tak macam besar-besar. Besar makan buat keluar. Bismillahirrahmanirrahim.
Untal kat dia juga. Angkut lah. Ada. Dah buntal. Ush. Ush. Adalah ada goyang. Cakap. Siap. Sauk. Sabar. Sampai nak masuk bawah tali. Sekejap aku tarik dia. Saduk. Alhamdulillah. 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 Dia tadi kena ketuk 2 kali. Kat sini dia nak bagi cakap. Dia tak nak bagi kat sana. Alhamdulillah, cakap kita. Kan? Hei, bunga tanda lagi orang awak sama ah. Ya. Bunga tanda rupanya. Sekarang ni kita naik ke darat sekejap. Memandangkan air penuh. Jadi aku nak pergi beli yoyo untuk cari tamban. Dia kalau air surut ni, surut laju, sedap main kat Taisun ni. Dulu taman potong ke taman hidup ke bawah Taisun tu. Mana nak tahu ada gorgon. Kita pergi beli tamban sekejap. Sekarang kita ada kat jembatan pendek ni, tengah cek tamban. Nama tamban tak nak banyak, 5-6 ekor jadi lah. Apa tu? Terus tekan mat, jatuh dah terus tekan tu. Hai, takkan lepas. Lagi. Betul lah sedut. Uish, padu ni. Macam je. Buat sebuntal lah. Talang. Ikan talang punya. Ikan apa tadi? Ikan talang. Alah main kat rakit Tumpang makan bang. Kasi akap tadi dia punya ketuk dia. Kan lah. Lagi. Pergi. Nak pergi terus. Lagi. Tekan. Tekan je aku bagilah. Lagi. Lagi turun lagi. Lagi. Asal nak tekan lah. Lagi lah. Aku nak shoot je. Ya Allah. Pelan sikit lagi. Macam kerapu singa je. Kerapu singa. Sotong lah. Ikan tekuk. Kenapa cakap kerapu singa? Kan. Nut lari terus lah. Gentle. Lagi. Tak nak lari you. Tu lah dia. Air break. Yang mencang. Sawak. Cakap ni.
Udah kopek. Udah kopek. Ha. Wak tembak wak. Apa tu? Kerapu. Ha, wak. Tak sah ikut kat tu tepi tu. Ha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa ni tekong ni sebenarnya? Ha, ni dia. Padu-padu mantap. Pula kena. Wak, turunkan jorang wak. Wak. Wak, jorang turunkan. Dia langgar, nanti dia langgar sangka tu putus. Oh. Ni yang tadi ni. Wak, sawak. Wak, sawak ni wak. Tengok. Allah. Aduh, sawak ni pula. Sangkut. Putus. Ni tambahan satu lah. Oh, lagi. Alhamdulillah. Weh, bawa naik 6 kilo je. Apa? Dia break. Ya. Yo. Sampai satu je. Daripada balik sampai daripada awal sampai ke balik. 6 kilo. 6 kilo. Ramai-ramai yang pakai sini bos, syok, meriah. Ada member. Ni pelancong kita masih lagi bersemangat baling tarik angler. Yang belakang geng tauk makan. Air dah laju geng, jadi kita try ketuk-ketuk kat sini. Tak ada kat sini, kita akan pergi ke rakit tadi tu. Laju sangat air ni. Nak main pelampung tak boleh ni. Memang laju pelampung kita. Ni kapalnya. Lagi. Sedut betul-betul lah, sedut tekan. Asal sedut macam tu. Asam buang pula. Tekan terus, bagilah. Aduh. Biar lagi ke apa? Dia lepaskan je. Sayang Wih, lari. Tekan lah. Bagilah. Yes. Cakap. Alhamdulillah. Siakap juga akhirnya yang dicari. Jadi cari-cari dapat. Jadi tekong lah ini. Ini jadi tekong lah. Angkut pula makan dia. Aku tolong dapat kau bagi. Gemuk Tepus balik maruh aku. Dia dah kena. Nanti putus. Waduh sayangnya. Ada ikan aku tadi ni Ketuk tarik tadi dah luka tu macam buntal. Aduh. Wah, rasa kerapu ataupun ikan bertekuk. Betul. Jadi makan nyangkut. Makan sangkut. Ada juga celah ni. Orang tak gentle lah. Lepas. Baru dia nak sentuh
Okey, sekarang dah pukul 6. Mana kita akan tamatkan kita punya trip untuk hari ni. Hari ni adalah hari jadi tekong. Para pelancong kita sedih. Hasil kita pada hari ni, ni dia. Ikan target ada. Siakap ada siakap ada. Yang penting siakap ada ikan target kita. Siakap dan juga kerapu hybrid. Alhamdulillah ada juga rezeki. Cuma dia orang tak dapat tarik. Tekong nak dia orang yang tarik, tapi ikan tu memihak kepada tekong yang strike. Apa pun ada juga lauk untuk dia orang bawa balik. Okey, teruskan bersama kami geng Sepak Johor. Baju baru dah hanyir. Jangan lupa next video tekan butang subscribe supaya korang tak ketinggalan video yang baru. Jumpa lagi.